Okey, anda bersama saya Yus Terengganu. Pada hari ini saya berada di Pondok Pengajian Islam Ustaz Mat di Kapun Dura, Hulu Terengganu. Okey, jom saksikan apa yang ada di Pondok Pengajian Islam ini. Jom kita lihat. Okey, hari ini saya mari berjalan-jalan di Pondok Ustaz Mat Kapun Dura, Hulu Terengganu. Inilah pemandangan di dalam kawasan Pondok Ustaz Mat. Di atas sana ada kebun stroberi katanya. Nanti saya akan naik ke atas. Inilah pemandangan. Okey, sekarang saya dah berada di atas. Di sana katanya kebun stroberi dan anggur. Kita akan naik ke atas untuk menuju ke sana. Sebelum tu saya mau lihat di bawah, di mana tempat permulaan saya mengambil gambar tadi. Tengok bawah tu. Tempatnya cukup cantik, pemandangan yang indah. Mari kita lihat zoo, mini zoo. Binatang apa yang ada di sini? Semua ni masih dalam pembinaan. Di sini ada arnab, kambing, dan ayam. Itu apa tu? Ni bunga merok. Bunga merok. Oh, comel ayam kapang. Ni ada makanan untuk dia. Ini rusa. Rusa ke apa ni? Rusa ke kijang? Apa bunyi? Kuda padi. Ini kuda. Ini kambing. Bek. Ini pun kambing. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada apa? Ada benda sini. Ni di sana ada kambing lagi tu. Ni unta. Unta dan burung unta. Unta dan burung unta berkawan baik. Burung unta. Burung unta,
kambing diletak sekali. Ini dia burung unta. Panjang pokok dia tu. Sekarang kita nak pergi ke kebun strawberry dan anggur. Okey, kita akan melalui jejatan ni. Pokok strawberry dan anggur dikatakan ditanam di sana, di atas bangunan. Tempat belajar pondok. Ni jalan bawah. Dekat tu ada kuda. Setiap pengunjung wajib daftar. Daftar di mana ya? Cantik tempat ini. Mari kita lihat bagaimana pokok-pokok strawberry ditanam di Kampung Dura, Hulu Terengganu. Kawasan Mutiara, Kampung Derma. Di sini ada tandas. Disediakan tandas. Inilah pokok strawberry, nampaknya belum berbuah lagi. Di sini ada seekor monkey. Cantiknya monkey. Relax ya. Relax. Relax ni, relax. Ya, relax. Makan lagi? Makan lagi? Okey, jom kita lihat apa lagi yang ada di dalam ni. Pokok anggur saya pun dah pasti sebab tak ada buah lagi ni. Sebelah sana nanti kita lihat ke sebelah sana, mungkin sebelah sana ada buah. Taman Anggur dan Strawberry Darul Zahra. Okey, ini buah anggur. Buah anggur ada. Buah strawberry belum berbuah lagi. Tu nampak dah buah anggur. Ini pokok anggur. Yang ni pokok strawberry, tapi belum berbuah lagi. Ruang salak. Inilah
pemandangan tengah-tengah bangunan pondok ni. Pondok ini hanya menerima pelajar lelaki sahaja. Surau perempuan untuk Ustazah ni tu. Oh, di sini ada kedai menjual air dan makanan ringan. Ni ada strawberry, buah anggur yang dijual. Ni buah anggur yang dijual. Bukan di buah pamer kan? Oh, tanya dah ni. Jual tu.